Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat di channel Hazib TV. Hari ini saya berada di tapak pemasangan pagar ya di sekeliling tanah ni. Hari ini 9 Mac 2025, kita jalan-jalan di sekeliling tanah ni, tengok progres pemasangan pagar ni macam mana, situasi terkini. Dan ini ada air bawah tanah ya sahabat, yang ada pipe dia, dan kita buat anak pintu kecil di sebelahnya supaya mudah untuk kita menyelenggara pipe ni. Belakang ada parit. Kita jalan-jalan di sekitar tanah ni ya. Bahagian belakang dan sebelah kiri sudah siap. Kita tengok keadaan di sebelah kanan ni ya. Bahagian belakang dah siap. Okey. Sekarang proses pemasangan tiang di bahagian hadapan. Ada sebelah kiri, sebelah kanan ni. Yang saya lalui sebelah pagar ni. Tanah dalam beberapa hari ni kawasan sini hujan sahabat. Tanah menjadi becak macam ini, lekat apa. Jadi kita jalan pelan-pelan sahabat . Sebelah sini ada parit. Selepas siap keliling kita pemasangan pagar ni, kita akan level tanah ni rata mengikut beam yang telah dipasang tu, keseliling semualah. Kita akan ratakan tanah semua ni dengan tanah yang sedia ada sekarang. Mungkin akan sewa bulldozer untuk meratakan tanah sahabat-sahabat. Lebih kurang tanah ni seluas 7 ekar. Dan cadangan tanah ni akan dibangunkan projek fertigasi sahabat, penanaman buah-buahan. Kelihatan sana ada mesin backhoe JCB untuk meratakan tebing tanah tu sahabat-sahabat. Nanti kita akan pusing-pusing di situ. Ni bahan-bahan simen, batu. Ini bahagian dah hadapan, masih belum siap lagi pemasangan tiang dia. Okey. Beam dah dipasang bawah. Okey. Tengok parit ada air tak? Tu parit tak dalam ya. Okey, sahabat. Jalan-jalan di sini. Mesin air untuk pengumpulan air. Yo, sahabat-sahabat, tukang kita tengah rehat hari ini puasa.
Okay. Okay. Hari ini akan diteruskan pemasangan tiang sini ya. 2-3 hari ini di sini hujan lebat, jadi proses pemasangan ni agak perlahan kerana menyukarkan untuk buat perbuatan kerja-kerja pemasangan pagar ni. Tanah terlalu basah ya sahabat. Okay. Pagar ni akan berhenti di sini ya sahabat. Sini ya. Lepas tu akan ke sana tu. Ni bahagian hadapan ya sahabat. Tu dia. Daripada belakang ni depan. Tu bahagian hadapan. Okay, proses kerja-kerja pemasangan tiang disambung ya sahabat. Ini bersama Kang Masman ya, dengan menggunakan laser. Diukur dengan menggunakan tali trip untuk keselamatan memakai helmet ya sahabat. Takut di empat tiang. Okay. Hari ini kita sambung kembali. Dengan motor. Tegak. Setting tegak ya sahabat, kita menggunakan tali air. Tali air apa? Timbang air. Hilal belum nampak. Proses mengejas tiang ni dilakukan semasa simen masih belum keras ya. Masih lembut lagi, supaya mudah untuk di adjust. Daripada belakang ke sini, terus ke sini, tegak air rata beam ya, sampai dekat depan ni. Naik satu step lagi, lebih kurang setengah kaki, dan bahagian depan sekali akan tinggi lagi kerana keadaan permukaan tanah yang tinggi di bahagian hadapan ya sahabat. Proses penanganan simen. Okey. Ini yang kita tolak. Ya. Ya. Hujanan. Semen sampai semen.
Okay, kita tengok proses pembajuan simen sahabat. Manual menggunakan cangkul. Jalan becak jalan ni tengok.